Aku ingatkan dah tak ada buka Exceeded Heroes lagi. Tapi disebabkan aku tengok dia punya promo card sangatlah smart. Dan lagi promo card Lucario ni. Jadi aku terbeli satu set ni untuk buka dia. Dan mana tahulah ada benda yang best dalam ni kan. Jadi kalau nak tahu, jom tengok video ni, okey? Hola, bersama aku lagi kali ni Datang John Sleeve. Apa khabar semua? Okey, macam yang kau nampak tadi, hari ni aku nak buka lagi satu set iaitu satu set, bukan satu set, satu box daripada set Exceeded Heroes. Aku ingatkan macam sebelum ni kan, aku dah habis buka yang ETB tu, dah tak ada buka lagi. Tapi aku berkenan dengan promo card Lucario ni. Walaupun secara kasarnya kalau aku tengok sini, dia punya centering dia agak teruk, tapi tahu kita kena buka dulu baru kita nampak lebih detail, lebih spesifik macam mana detail promo card ni. Dan aku beli ni pun disebabkan ada 10 pack agak banyak dan harga dia agak tinggi tapi yang ni aku dapat murah sikit, dalam 700 macam tu. Tempat lain aku tengok dalam 1000 lebih. Aku tak tahu emotional damage. Itulah kenapa jual mahal sangat. Tapi 700 lebih bagi aku masih okey lah. Tapi kalau ni dulu, zaman dulu-dulu dalam 300 lebih je. Sebenarnya dia orang markup je sekarang ni. Macam yang kau tahulah, dunia TCG sekarang ni dipenuhi dengan geng-geng yang scrap untuk buat keuntungan. Untuk set baru ni dia buat keuntungan. Jadi macam dalam ni kau akan dapat, yang ni dipanggil box ni sebagai premium poster. Jadi aku ada satu poster yang agak besar aku rasa. Dan kat poster tu nanti cantik lah, sebab tu dia panggil Premium Poster Collection Mega Lucario. Jadi aku tak nak buang masa, takut video ni agak panjang sebab 10 booster pack Jomlah kita buka Premium Poster Collection Mega Lucario. Jomlah kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka Premium Poster Collection Mega Lucario daripada set Exceeded Heroes, okey. Jadi macam kat bawah ni kau boleh nampak, okey. Dekat sini dia punya contoh promo card. Ni ada Lucario, tulis Premium Poster Collection Mega Lucario. Dan 10 pack dan promo card. Jadi kita nak tahu lebih lanjut, kita kena buka ni. Tapi aku nak kau tunggu sebentar, okey? Tunggu sebentar. Okey, macam aku cakap tadi, aku dah buka ni semua. Jadi sebelah kanan ada 5, sebelah kiri ada 5. Aku tak nak ubah dia punya posisi, biar kita tengok macam mana dia punya pull rate dia, okey. Jadi ini adalah promo card dia. Bagi aku centering dia agak teruk sebenarnya, belah kanan dan belah kiri ni. Ni aku nak pergi grade untuk promo card sekarang ni aku nak pergi grade, aku nak compose slab sebenarnya. Dan jadi tadi aku rasa korang dah ternampak benda ni. Jadi ni code card aku share. Dan ni dia punya poster. Poster dia agak besar, tapi untuk ni, untuk aku tunjukkan ini poster dia. Aku tunjuk belah depan ni kalau korang nampak. Okey. Ini dia punya poster dia, korang nampak Mega Lucario Dan belakang ni ada jenis-jenis Pokemon yang ada dalam set ni. Ni belah belakang dia. Aku kena tunjuk kamera atas ni, lebih mudah daripada kamera belah bawah ni. Ini dia. Kau boleh nampak macam-macam jenis kad, okey. Tu dipanggil poster Poster ni tak berapa sen pun, tapi orang ni untuk mahal jadi macam itulah. Jadi kau boleh pilih team, nak team kanan atau team kiri. Dan aku guna playmat yang lama dah lama tak guna playmat ni, iaitu minta maaf aku buat macam tu, playmat Kanto. Okey. Jadi aku akan mulakan daripada team kiri dulu. Kita akan tengok macam mana full rate set ni, okey. Untuk ni, biasa dalam set box-box macam ni tak ada hit yang best-best sebenarnya. Secara jujurnya. Jadi kalau untuk promo card kau beli okey. Macam aku memang beli untuk promo card. Kalau ada hit tu, itu adalah aku punya rezeki okey. Okey, kita mulakan dengan basic energy dulu. Kita ada Bishop, kita ada Erika Tangela, kita ada Totodile, Charmander, Galarian Obstagoon. Aku minta maaf kalau ada bising sebab masa aku rekod ni ada orang buat kerja kat luar. Antenna Cocodrilla, Larry Braviary, Clefairy Reverse Holo dan Team Rocket Executor. Macam orang cakap
Untuk set ni memang purit dia agak kalau kau beli box-box macam ni agak teruk. Bagus kau beli sebenarnya beli ETB. Purit dia lebih bagus. Okey. Biasa kod kad. Kita tengok pack kedua. Ada tak sesuatu EX ke, EX biasa ke, IR ke. Sebab aku jarang juga buka ni. Sekarang ni pun set dah agak mahal, jadi aku pun jarang buka. Pangoro. Uish. Ni SIR weh, lawa weh. Kita dapat SIR, Irish Fighting Spirit. Dia punya centering dia sangat lawa. Weh. SIR, Chameleon dan Kilowattrel. Wow, aku tak sangka ada The Dragon belakang tu. Yang ni aku ni Reinhorn tak silap aku. Sangat cantik Irish Fighting Spirit. Cantik tak sangka aku. Aku rasa tim kiri menang dapat satu hit, menggigil aku dapat SIR Aku dah 2 kali dapat SIR dalam set ni, Accident Heroes. Tak sangka pula dalam box-box macam ni boleh dapat SIR Agak terkejut juga sebenarnya. Code card dan satu card di belakang depan. Dan kita mulakan dengan Energy. Kita ada Snom, Scraggy, Starly, kita ada Tangela, Pick Knight, Carbing, Hello Liz, Cramoran Reverse, Tapu Koko Reverse dan Miss Magius. Okey. Seterusnya, pack seterusnya. Agak best juga dapat satu SIR yang sangat cantik bagi aku Kita terus pack yang seterusnya. Kita tengok macam mana code card. Agak bising Aku agak harap-harap tak terlalu dengar lah dalam video kali ni bunyi bising tu. Kita ada Score Bunny, kita ada Surfer, kita ada Slurperf, Team Rocket Energy, Bayleaf, Night Sketcher Reverse, Psyduck Reverse dan kita dapat Mega Felligator. Satu lagi hit iaitu Mega Felligator. Aku ada lagi satu box untuk buka Accident Heroes ni. Nanti kita tengoklah bila. Mungkin back to back ke apa. Tu tak pasti. Aku biasa akan rekod awal supaya mudah Okey. Last pack daripada tim kiri. Walaupun aku tahu dah tim kiri menang sebab dia dapat SIR SIR, Irish Fighting Spirit. Dan kita ada Lino ni. Kita ada Erika Odish, Rocks. Dan kita ada Iono Top Bomb, Vikavolt, Forest of Vitality, Team Rocket Mimikyu, Rotom Reverse, kita ada Drampa Reverse dan Team Executo sahaja. Nampaknya untuk tim ni kita dapat satu EX dan satu SIR yang aku memang tak sangka sebenarnya. Sangat tak sangka. Okey. Dan kita pergi ke tim kanan. Kita dah tahu dah tim kiri menang. Kita tengok tim kanan ada tak sesuatu yang best ataupun dah tak ada ini saja hit dia. Biasa kalau dah dapat best, hit dia tu je lah. Jadi kita tengok code card macam biasa. Satu card dari belakang bawa ke depan dan kita mulakan dengan Energy. Kita ada Charmander, Team Rocket Diglett, Two Scrapper, Psyduck, Dragonair, Mystery Garden, Weavile, Larikomala, Slurperf Reverse. Wow, kita dapat full art pula Antena and Concordia. Full art Tak sangka box ni macam ni pun banyak hit sebenarnya. Okey, satu full art. Dan kita tengok pack yang seterusnya. Kalau banyak hit memang best lah. Okey, kenduri hari ni macam tu. Okey, code card macam biasa. Pikachu ni. Tak tahulah boleh dapat Pikachu ke tak. Pikachu SIR kot yang tu. Itu pun harga dia agak tinggi. Pikachu ni pun sangat cantik bagi aku. Dia punya artwork dia memang cantik. Tarantula, Ghastly, kita ada Swilix, kita ada Light Ball, kita ada Slazly, Delcatty, Cynthia Spiritomb, Scorbunny Reverse dan Terrapagos sahaja. 3 pack terakhir kita buka. Adakah kita boleh dapat sesuatu lagi ataupun ini saja hit dia, 3 hit saja. Itu tak pasti lagi. Code card macam biasa. Satu card aku macam terbalik Okey, kita ada Water Energy, kita ada Sharpet, Darumaka, Mega Signal, Roly-Coly, Team Rocket Mimikyu, Slazly, Lil Determinations, Destroyer, Now dan kita dapat Dragon Pulp EX.
Okey, satu EX biasa. Nampaknya dua-dua tim ada 2 hit, tapi ni SIR, dia sangat special sebab dia dapat SIR. Okey, kita buka pack yang seterusnya. Code card macam biasa dan satu kad dari belakang bawa ke depan. Dan kita mulakan energy lagi. Chikorita, Hiltile, Night Stature, Clefairy, Bennett, Urbine, Dustox, Colossal. Kita dapat Toge, Kiss, IR dan Miss Magius. Nampaknya satu hit lagi, kita dapat 3 hit tapi macam mana pun dia tak boleh lawan SIR lah Okey, 3 hit untuk tim kanan Kita dapat 2 EX, 1 Full Art, 1 IR dan 1 SIR. Okey. Last pack, adakah last pack magic ataupun ini saja hit kita? Iaitu kita dapat 5 hit. Okey, kita tengok. Kita dapat Holo Energy, Skitty, Tepic, Bellsport, Glass Trapet, Team Rocket Factory, Dustox, Picknight, Craigie Reverse, Larry dan Sparser dan Tapu Koko. Itu sahaja nampaknya. Nampaknya hit dia ada 5. 3 daripada 10 pack kita dapat 5. 3 daripada tim kiri kanan dan 2 daripada tim kiri. Maksudnya tim kiri menang disebabkan dia dapat 1 SIR. Jadi kita boleh tengok balik kad-kad yang kita dapat. Okey, tengah promo. Ini adalah promo kad dia. Aku tak tahulah, aku akan cuba untuk hantar ni juga nanti. Dragon Pulp, Mega Feraligatr EX, IR Togekiss, Athia dan Concordia Full Art dan SIR Iris Fighting Spirit. Yang ni aku lupa nama dia, Raihon apa dia, aku lupa. Lepas tu Dragon. Yang ni pun aku lupa nama. Lama tak buka. Dia aku tak sangka dapat satu SIR ni. Ni pun aku tak tahu harga dia berapa Jadi aku rasa itu sajalah video untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.